Kabar gembira ketika berlangsungnya Perang Khandaq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baginda Nabi SAW bersama dengan umat Islam ketika menghadapi kegentingan waktu Perang Khandaq, baginda dan juga para sahabat telah menerima kabar gembira sewaktu menggalikan parit. Pada satu ketika, di waktu menggali parit, terdapatnya satu batu besar dalam parit yang tidak dapat dipecahkan. Dan keadaan ini telah dilaporkan kepada baginda Nabi SAW, dan baginda Nabi sendiri turun ke batu tersebut dengan bacaan bismillah, memukul batu tersebut. Seterusnya batu itu telah memancarkan pancaran hentakan sebanyak 3 kali. Kali pertama, baginda melakukan takbir Allahu Akbar dan mengatakan, sesungguhnya aku diberikan kunci Syam dan saat ini aku dapat melihat istana yang berwarna merah. Hentakan kedua, terjadinya percikan kali yang kedua. Sekali lagi, baginda melakukan takbir Allahu Akbar dan mengatakan, aku diberikan kunci Arsi. Dan pada saat itu, aku terlihat istana Madain yang berwarna putih. Dan hentakan yang ketiga, juga terjadi percikan. Dan sekali lagi, baginda Nabi SAW melakukan takbir Allahu Akbar dan mengatakan, aku diperlihatkan kunci kota Yaman. Dan saat ini, aku dapat lihat pintu gerbang kota Syan'a. Tentunya kisah ini tidak berhenti di situ. 5 tahun selepas berlakunya Perang Khandaq, iaitu pada tahun ke-10 Hijrah, baginda Nabi SAW telah mengutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk berdakwah ke Yaman. Dan penduduk Yaman secara ramainya datang bertemu dengan baginda Nabi SAW dan memeluk Islam. Seterusnya, lebih kurang 10 hingga 11 tahun selepas peperangan Khandaq ini, sewaktu pemerintahan kekhalifahan Sayyidina Umar Al-Khattab, diperlihatkan bagaimana Islam telah dapat menakluki Syam, khususnya Baitul Maqdis, serta telah menakluki kota-kota Farsi, iaitu sebuah kerajaan yang terbesar di dunia pada waktu itu. Itulah kabar gembira yang mereka terima ketika mana saat gentingnya Perang Khandaq. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Kita jumpa lagi pada VTT yang akan datang. Wallahu a'lam.